Alright. Ada satu pepatah. People always overestimate apa yang mereka boleh dapat dalam masa 1 tahun, but underestimate apa yang mereka boleh dapat dalam 1 dekad. Selamat kembali ke Buat Saja Podcast dan segmen kedua kita bersama dengan Daddy Hood. Yes. Ya, kalau tadi kita dah tahu sikit sebanyak tentang latar belakang beliau, sekarang ni kita nak tahu macam mana beliau mula buat duit. Yep. Daripada seorang-seorang kepada berkawan-kawan pula. Betul. Okey, macam mana tuan?